Ramai orang simpan duit bertahun-tahun tapi hasil dia tak nampak. Masalahnya, nilai duit kita ni makin menyusut. Harga barang pula makin naik. Gaji tak banyak yang berubah. Simpan 10 tahun pun jumlah dia tetap sama. Kuasa beli makin jatuh. Sebab itulah emas ni akan jadi penyelamat. Okey, 5 gram ni tuan-puan cukup untuk belanja dapur untuk satu keluarga. 10 gram pula boleh bantu beli laptop anak kita masuk universiti. 20 gram emas cukup sebagai dana persaraan untuk sebulan bagi yang bergaji RM10,000. 50 gram pula boleh digunakan untuk menaikkan haji bagi kategori B40. Untuk item 100 gram, boleh jadikan ini sebagai deposit rumah kita yang pertama. 250 gram, boleh beli kereta family tanpa hutang. Dan bagi item 1 kilo ni pula, ia akan jadi backup keuangan kalau berlaku musibah dalam keluarga kita. Nampak tak? Setiap gram tu ada fungsi dia masing-masing. Semakin banyak emas, semakin kuatlah keuangan kita. Jadi tuan-puan, tentukanlah target berapa gram yang kita nak. Jadikan emas sebagai salah satu cabang simpanan supaya nilai simpanan kita tu lebih kuat tanpa dimakan inflasi. Simpan perlahan-lahan pun okey, janji kita konsisten. Nak mulakan simpan emas, boleh isi barang CF dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas.